Assalamualaikum hampa. Hari ni kami nak share benda yang kita selalu terlepas pandang, iaitu mengumpat. Kadang-kadang bukan dengan niat pun, tapi sebab kita dah terbiasa. Macam, dia tu kan? Dia ni kan? Macam tu pun masuk kategori mengumpat tau, walaupun benda tu betul. Dalam Al-Quran, Allah samakan perbuatan mengumpat ni macam makan daging saudara kita sendiri. Tengoklah, seram kan? Tapi itulah, betapa teruknya mengumpat ni. Ramadan ni kita kenalah jaga mulut. Bukan setakat jaga makan, jaga minum je. Kalau rasa nak cakap benda yang buruk, telan je balik. Kita bukan sempurna pun, tapi kita boleh cuba untuk kurangkan. Nak puasa kita lebih bermakna, elakkan mengumpat dan jaga lidah kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Melebar risalah, menyantuni ummah.